ini dia makanan tambahan untuk kulit. Okey? Yang ini siapa yang nak cantik, nak kulit tegang anjal, ini makanan tambahan untuk kulit. Kalau you ambil balik yang ni, Smoothie Berry Collagen ni, dia akan menaikkan balik paras kolagen. Bila paras kolagen naik kembali, you akan nampak muda, you akan nampak tegang, kulit you anjal, jeragat you tak ada, rambut you kuat. Okey, sihat. Nak tak? Kita bagi harga mega-mega. Siapa nak? Sekejap, kita pakai bancuh dia kena pakai air sejuk Bancuh dia kena pakai air sejuk. Okey? Mesti pakai air sejuk. Kakak yang ni kakak, bila ambil ni kakak, jangan tak payah lama. 7 hari je. Kakak nampak kulit kita ni akan kembali kepada pigmen asal. 7 hari je kakak. Yang kedua, kakak akan nampak jeragat tu yang tebal hitam tu akan start pecah. Okey, dia dah nak start pudar. Yang ketiga, rambut ni dia kurang. Kalau kita nak bangun-bangun pagi penuh kat bantal rambut, dia kurang luruh. Yang keempat, kulit jadi makin cerah, makin tegang. Okey, mata kita ni makin lebih tegang. Dan paling penting, dia ada UV protection. Soalnya kalau dia ada tomato, dia bagus untuk perlindungan daripada cahaya ultraviolet. Okey, sedap gila kakak, sedap gila. Tak sedap saya pun tak minum kakak. Okey, ambil dia 2 atau 3 scoop. Kalau kita kulit kering, actually sebenarnya boleh ambil 1 hari 2 kali pun tak apa. Tapi kalau you ada C atau fibroid, cukup sekali sehari. Kalau tak ada C fibroid, boleh ambil 1 hari 2 kali. Saya akan ambil 2 kali sehari. Okey, ni air sejuk. Okey. Ambil 3 scoop. Yang ni sumpah sedap. Dia rasa macam air yogurt campuran berry. Dan dalam tak ada gula putih, kita menggunakan sweetener non-calorie. Kita pakai sweetener non-calorie. Ya Allah, murahnya. Saya shake. Okay, minum. Bismillah. Sedap gila. Rasanya sumpah sedap. Macam you tengah menikmati air smoothie berry yang lazat dekat luar. Yang paling penting tak ada gula putih. Yang paling penting awak dia ada collagen, dia ada tomato, dia ada apa cerebral. Yang ni sejenis-jenis daripada Jepun yang bantu untuk mencerahkan kulit, mencantikkan kulit. Sedap gila. Okey, lepas tu kakak, kalau kakak minum, kakak nampak tak? Okey, dia ada buih kan? Buih ni jangan buang. Buih ni boleh buat masker muka. Ambil buih ni kakak. Okey, sapu kat muka. Yang ni dia akan bantu tegangkan kulit, cerahkan kulit. Sapu je kat muka. Okey, biar kering. Lepas tu kakak bilas. Jeragat pudar. Okey, kulit makin lembut. Biar je kering. Buih ni jangan buang. Buih ni kakak, ni ada collagen dekat buih ni kakak. Nampak? Kakak sapu je. Biarkan kering. Saya malam-malam kak macam ni kakak pakai. Baru saya cuci muka. Yes, lepas tu muka pakai air biasa je. Jangan pakai sabun Kakak yang nak bayar, tolong bayar laju-laju. Yang nak payment kakak adik abang, tolong payment sekarang. Harga tengah menjunam.